Hai Nis. Ya? Miss tengah dengar apa tu? Oh, I tengah dengar podcast DL dengan Sitos. Oh, jadi Miss kerja sini ya? Ya, saya kerja sini. Nak tanya soalan sikit boleh? Boleh. Sitos adalah peneraju agensi paparan kredit di Malaysia. Ditubuhkan sejak 1990. Berdaftar di bawah Kementerian Kewangan Malaysia. Dikawaselia di bawah Akta Agensi Paparan Kredit 2010. Tak sama. Sitos adalah agensi paparan kredit. So, SIKRIS adalah sistem di bawah Bank Negara. So, maklumat SIKRIS ni ada dalam laporan Sitos. So, laporan Sitos merangkumi SIKRIS, Sitos Score, maklumat SSM, kes mahkamah, bankrupt dan juga hutang dengan bukan bank. So, laporan Sitos ni lebih menyeluruh. Sitos tak blacklist mana-mana pihak. Kalau ada maklumat dalam Sitos, tak bermakna anda tak boleh mohon pinjaman. Pemberi pinjaman akan lihat kita punya corak pembayaran sebelum mereka lulus ataupun reject kita punya permohonan. So, anda tidak perlu bayar sesiapa pun. Kemungkinan adalah scam. Tak ada jalan pintas untuk naikkan skor kita. Kita kena bayar komitmen kita. Kalau kita mohon pinjaman dekat platform yang sah seperti direct lending, kita tak perlu bayar apa-apa deposit. Tidak, gaji yang tinggi tak semestinya skor kreditnya akan tinggi juga. Bergantung kepada pengurusan kewangan. Ada individu yang gajinya rendah tapi skornya tinggi. Senang saja untuk semak laporan Sitos. Kita boleh semak laporan Sitos secara online di laman web sitoskredit.com.my ataupun download kita punya mobile app. Anda boleh dapatkan laporan Sitos RM9.99 melalui promo kod bawah ni.